Kanser kolorektal pada orang yang muda. Kenapa naik? 30 tahun, tiada family history, sihat, aktif dan didiagnos kanser kolorektal stage 3. Kes macam ni bukan lagi pelik. Ia tengah naik di Malaysia dan globally di seluruh dunia. Sebelum ni, kanser kolorektal dilihat sebagai penyakit orang 60 hingga 70 tahun. Tapi sekarang, kes pada orang 30-an, 40-an meningkat secara global. Ini bukan kes terpencil, tapi ini adalah trend yang doktor seluruh dunia tengah perasan. Suspek utama punca kanser ini pemakanan moden, fast food, daging berproses ataupun kurang intake serat sejak kecil. Mikrobiom usus juga berubah, antibiotik berlebihan, tinggi intake makanan ultra proses dan obesiti dari peringkat muda dan juga sedentary lifestyle, duduk depan skrin sepanjang hari yang berbahaya. Doktor pun selalu miss kes-kes macam ni. Pesakit muda dengan berdarah dari tubuh selalu kita assume buasir. Sampai dah lewat baru tahu. Kalau korang umur 30-an, 40-an dan ada simptom yang berterusan, berdarah, perubahan dari segi tabiat berak, sakit perut yang kronik, jangan biarkan doktor brush off. Umur bukan kebal, push for proper investigation.